Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okay, jom nampak. Ni hari ni kita nak review anak ikan blue polar yang baru menetas, umur dia 2 hari. Okay, korang nampak tak? Yang bergerak tu. Yang warna hitam tu mata dia. Yang perut macam berisi tu perut, dia punya isi dia lah. Masih ada eyok dia lagi. Okay, kita tengok sikit dalam dia. Dia akan bertelur dalam sarang ni. Kalau yang dalam sarang ni, dia ada yang baru, orang cakap belum keluar lagi. Kalau yang dah keluar ni semua yang dah sihat-sihat, yang dah berjaya lah. Okay, ada yang juga tak jadi menetas tu. Tak jadi. Nampak biji-biji warna putih ujung tu kan. Okay. Yang ni masih belum keluar lagi. Okay. Kita zoom dekat sikit. Okay, kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. Nak order barang aquarium, filter lampu, boleh tengok dekat kita punya TikTok shop ataupun dekat Shopee guys. Kita semua on semua lepas raya Lepas cuti raya, korang nak datang boleh, nak beli-beli pun boleh, nak datang study pun boleh. Lepas raya ni kita buat jugalah beta semua. Beta kita buat. Sekarang beta kita pun memang cakap tengah ready lah. Aduh, nampak dia punya buih kan. Gapi kita ada lagi. White polar memang tengah banyak dia. White polar memang tengah banyak. Tengoklah guys, apa-apa kita nak kena habiskan cuti dulu. Cakap cuti raya je cuti raya saja, tak ada kita berbulan-bulan, berminggu-minggu tu tak ada. Okay guys, nanti kita sambung balik apa-apa aja. Bye.